Step yang pertama adalah brand positioning. Kita tengok slide ni betul-betul, ada banyak benda. Jom saya go through one by one. Untuk brand positioning ni, first kali, sebelum awak start apa-apa bisnes, awak kena tahu brand positioning ni sangat-sangat penting. Awak kena jelas dulu dekat mana positioning brand awak. Okay, bukan poisoning positioning. Okay, ada 4 kemenangan dalam bisnes yang awak boleh pilih. Kita kena buat kuadran macam ni. Okay, awak boleh tengok. Kemenangan yang pertama adalah dipanggil sebagai cheap. Dia orang kata, awak nak menang kat mana? Nak jadi brand yang paling murah ke macam mana? Ni cheap. Nombor 2, awak boleh menang pada quality. Saya nak jadi paling quality lah tuan. Boleh juga. Ataupun awak nak menang pada laju. Awak nak jadi brand yang paling laju. Delivery paling laju. Contoh macam McDonald. McDonald dia terkenal dengan kelajuan. Dia sangat laju. Nak kata quality sangat biasa-biasa je. Nak kata murah tak murah pun mahal. Tapi dia sangat laju. Ataupun nombor 4 adalah distribution. Distribution bermaksud mudah dapat. Okay, jom saya explain lebih detail. Awak kena bayangkan bisnes awak tak boleh menang semua. Dia kena menang salah satu sahaja. Dan ada 4 positioning dalam bisnes. Contohnya kita akan rate per 10 berapa. Contohnya kalau kita ambil satu brand nama dia Speedmart. Pernah pergi Speedmart tak? Speedmart waktu dia famous mula-mula dulu, dia terkenal dengan apa? Terkenal dengan meletakkan harga RM87.60 sen. Dia ada sen-sen. Kalau beli coklat pula, beli benda-benda tu, contohnya 0.8057 sen, 56 sen. Contohnya, 75 sen. Dia suka main sen-sen. Kita pun macam, serius murah gila. Betul-betul dia tak ada macam kedai mamak kan, dia main congak-congak je kan. Kejap RM60, kejap RM70. Tapi Speedmart dia terkenal dengan beli gula-gula. Kalau beli susu pun paling murah dekat Speedmart. So that's why antara positioning yang power dekat Speedmart ni adalah dia memang nak target yang paling murah. Ibaratnya dia cuba nak buat 9/10. Aku nak brand aku dikenali sebagai yang paling murah. Paling murah. So dia menang dalam market, dia positionkan kat sini, paling murah. Tapi quality, nak kata quality sangat, Speedmart biasa-biasa je. Speedmart kalau awak pergi, stok tak pernah simpan. So mungkin kita kena rate Speedmart ni, quality dia adalah mungkin 4/10. Kan? Sampai kita pula nak kenali stok dia. Mungkin dari sudut speed pula, Speedmart laju ke? Kadang-kadang buka ada 2 kaunter je, dah lah ramai. Speedmart agak slow Baik pergi kedai Aceh, baik pergi kedai-kedai lain, lagi laju bayar. Speedmart agak lambat. So bagi saya, Speedmart untuk speed ni, saya tak rate tinggi sangat lah. Mungkin 6/10. So, yang dia paling-paling menang, Speedmart menang dekat chip dulu. Then eventually, barulah sekarang ni dia menang pada distribution. Awak kena faham, distribution ni game yang jarang kita menang. Biasanya kalau awak menang dekat distribution, memang saya setuju. Sekarang Speedmart dia sangat-sangat banyak dekat Malaysia. Itu sebab investment dah masuk. So, game distribution ni adalah game jerung besar. Kita kalau kita ikan bilis ni, biasa kita kena pilih salah satu daripada 3 ni je lah. Jaranglah kita nak menang kat sini. Okay, next pula brand yang seterusnya. Brand yang berkualiti, saya suka ambil baju Melayu lah. Baju Melayu kalau kita buat C, Q, Speed dan juga distribution. Okay, ini contoh untuk Speedmart. Sebagai awak contoh dulu untuk awak faham. Contoh untuk Speedmart. Okay, contoh yang kedua pula, saya nak ambil contohnya macam brand Omar Ali. Brand baju Melayu Omar Ali. Kalau awak kenal, Omar, bukan Omar dan Hana, Omar Ali. Omar Ali ni sebagai brand baju Melayu, dia memang positionkan pada kualiti. Kalau awak pergi ke Omar Ali nak buat baju custom, baju Melayu, harga dia dalam sekitar RM3,000. RM1,000 lebih, RM3,000. Macam nak buat suit lah. Dan juga nak siap dia lama, 3 bulan, 6 bulan. So maksudnya Omar Ali ni dia memang fokus pada kualiti jahitan. Macam tu Dan dia adalah, sebab tu dia buka kat mall, dia antara kedai baju Melayu yang custom tailor yang kira famous lah Omar Ali compare dengan kedai-kedai yang lain. So memang Omar Ali dia target dia nak menang pada kualiti 9/10. Tapi adakah dia murah? Cheap? Tak, mahal gila. So kita boleh rate harga dia macam mungkin 2/10. Maksudnya teruk sangat. Kalau lagi tinggi, lagi bagus lah. Sebab ni cheap. Cheap ni maksudnya kalau lagi scoring dia tinggi, maksudnya lagi murah. Kalau lagi rendah, maksudnya lagi mahal. So dalam kes Omar Ali, dia mahal. Mahal pun orang beli. Dan speed laju ke? 3 bulan pun nak siap. Baik pergi baju bulan bintang ke, baju-baju lain. So, speed pun tak okey juga. Mungkin 3/10.
Distribution O'Malley ni sayangnya dia tak dapat investment lagi lah. Dia tak betul-betul scale pada paras yang besar. Jadi distribution dia biasa-biasalah. Mungkin not bad juga, banyak juga cawangan dia. Mungkin dia score, mungkin saya boleh kata 6/10. Lebih better daripada custom tailor yang lain sebab dia ada buka juga dekat mall tapi tak banyak sangat. So nampak, positioning dia pilih quality. Katalah kita ambil McDonald pula kan. McDonald kat mana? Adakah McDonald murah? Tak, McDonald mungkin mahal. Saya rate kalau mahal McDonald 7/10. Kalau beli McDonald ni, boleh tahan tak kadang-kadang. Okay, dari sudut kualiti, sedap sangat ke McDonald? Saya rasa macam 6.5/10 lah. Ada sedap dia, tak dinafikan. Dulu McDonald sedap Zaman-zaman dulu siapa makan McDonald ni kira macam power lah. Tapi sekarang ni sebab banyak kedai makan lain yang dah sedap, yang dah beat rasa McDonald tu. So dia tak adalah rasa macam eksklusif sangat McDonald ni. Mungkin kualiti biasa-biasa je. Tapi benda yang orang paling suka dengan McDonald, nak makan apa ni? Malas fikir pergi McDonald je lah kan. McDonald ni tempat yang kita malas nak fikir. Dia kat speed ni memang paling laju lah saya rasa. Contoh apa yang dalam situasi McDonald ni, McD ni, saya boleh kata kedai mamak. Kedai mamak pun lebih kurang sama. Kedai mamak murah ke mahal? Kedai mamak mahal. Cheap. Ini cheap cheap ni kena mahal lah. McDonald bukannya cheap. McDonald mahal. So, McDonald ni mungkin 4/10 sebab dia mahal sikit. Kualiti dia okey. Speed dia memang laju. Okay, ni McDonald. Contoh kedai mamak. Kedai mamak pun saya rasa macam lebih kurang lah macam McD juga situasi dia. Nak kata cheap, kedai mamak tak murah Kedai mamak mahal Kalau pergi makan mi goreng dimasak oleh Tom Yum yang orang Siam tu. Orang Siam masak kan. Kalau Maggi biasa mamak harga RM6, RM5. Kalau Siam dia mahal RM2. Dia terus auto mahal RM2. Perasan kan? So kita still beli juga. Kenapa? Sebab mamak ada macam-macam. Mamak ni laju. Pergi makan je lah, lepak je lah mamak. So nak kata murah tak, dia mahal. Nak kata sedap sangat mamak, biasa-biasa je. Ada yang sedap, ada yang tak sedap. Tapi mamak ni laju, speed. Sebab kita malah nak fikir. Macam pergi je lah, order je lah apa-apa. Dan dari sudut distribution. Okay. Part ni lah benda-benda brand-brand besar ni power. Macam McDonald. Awak jangan cakap McDonald menang sebab dia distribution. Distribution ni adalah sekarang. Kalau awak nak study McDonald, awak kena tengok dekat 10 cawangan pertama waktu dia mula-mula masuk Malaysia. Time tu dia tak menang pada distribution. Semua brand bermula dengan satu cawangan. Betul tak? So macam mana satu cawangan boleh grow jadi 10, jadi 100, jadi 1000? Mesti ada positioning yang jelas. That's why McDonald dia menang dekat sini. Memanglah sekarang ni distribution dia memang padu lah 9/10. Tapi dia tak menang sebab distribution. Distribution ni, contohnya kalau saya ambil distribution, biasanya adalah disebabkan investment masuk. So, investment. Tapi katakanlah dia hanya distribution semata-mata, dia tak akan menang, dia akan mati. Contohnya lah, awak expect ada satu brand ni, dia masuk Malaysia, distribution dia memang padu, 9/10. Dia supply dekat semua 7-Eleven yang ada, semua McDonald yang ada, semua McDonald pula, semua 7-Eleven, MyNews, semua. Supermarket, Aeon, Tesco, semua ada. Tapi soalan seterusnya, boleh ke dia bertahan kalau dia tak ada apa-apa kualiti, apa-apa benda? Macam contohnya kita ambil satu sabun baju masuk nak ganti Dynamo. Dia memang daripada brand luar, daripada brand Turki lah contohnya. Dia masuk Malaysia. Dia beritahu dekat semua distributor dekat Malaysia ni, dia nak letak dekat semua tempat. So distribution memang level jerung gila babi lah. Memang masuk kau-kau je. Tapi nak kata murah, mahal. Contohlah nak kata murah, tak, brand Turki ni mahal, 3/10. Nak kata kualiti, baik aku beli Dynamo ke, baju-baju sabun-sabun biasa je. Mungkin biasa-biasa je lah, 6/10. Nak kata speed, speed ni untuk sabun baju, dia tak ada apa-apa kelebihan speed lah. Semua orang sama je lah speed. Mungkin speed ni kita boleh kata dari sudut customer support. Dari sudut keberkesanan, tapi keberkesanan tu kualiti. So biasanya speed ni, dia untuk company-company yang buat servis. Dia speed ni main peranan dekat company-company yang buat servis. Contohnya macam McDonald. Biasanya produk nak siap lambat. Betul tak? Tapi McDonald boleh deliver produk tu siap dalam masa 10 minit, drive-thru pun settle contohnya. So speed ni dia tak boleh nak menang sangat lah sebab untuk produk yang dah ready made, yang dah siap. Contoh kita ambil lah produk ni ke. So produk-produk semua ni dia memang tak ada speed, sama lah sama cerita.
So, dia tak boleh nak menang kat speed sebab dia bukannya servis. Jadi, tiba-tiba mati brand ni. Mati. Walaupun distribution dia power, tapi dia stop sebab tak clear. Tapi ada satu brand ni yang saya suka lah. Saya tengok cara dia masuk Malaysia tu agak padu. Nama brand ni adalah brand Lay's. Keropok. Sedap. Pernah try makan? Sedap kan? Brand daripada US lah. Tak salah saya kan? Brand daripada US ni, dia masuk Malaysia, dia letak dekat semua. Macam, dia masuk iklan ke mana-mana? Tak ada. Tak ada pun kan? Tapi tiba-tiba bersepah. Betul tak? Tiba-tiba pergilah mana-mana village grocer ke apa ke, awak tengok keropok Lay's ni, tiba-tiba awak macam, boleh tak masukkan gambar keropok Lay's? Boleh ni gambar ni, keropok Lay's ni. Okay, gambar keropok Lay's ni, kalau awak tengok, tiba-tiba dekat semua tempat ada. Wish, gila lah. Sebab dia brand daripada US. Dia jerung. Dan kualiti dia surprisingly agak sedap. Saya rasa agak sedap lah. BBQ apa benda lah, sedap lah. So, saya boleh rate, kalau Lay's awak rate berapa? Per 10? 8 lah. Dan kita pun repeat, tapi mahal. Mahal gila. Memang, kita tengok macam, bapak, keropok ni sedap tapi mahal. Nampak? Dia clear kat situ. So, walaupun Lay's menang pada distribution, tapi dia still menang pada kualiti. So, point dia kat sini guys, kita kena pilih dekat mana yang kita menang. Dan kita kena menang satu je dah cukup, kalah semua. Menang satu, kalah semua. Awak kena faham tau. Apa maksud dia? Menang satu, kalah semua untuk permulaan. Kalah semua. Sebab ada yang kata saya, contoh, tuan tak boleh ke saya nak buat macam ni? Saya nak buat dia punya, dia nak kata cheap tuan dia tak murah sangat lah. Dia okey-okey lah tuan, mungkin 6 per 10, murah sikit lah. Kualiti pun saya nak buat kualiti dia okey tuan. Saya tak naklah kualiti tak okey. Saya nak buat kualiti dia macam maybe 6 per 10 juga ke tuan? Dia macam sedap sikit lah. Mungkin 7 per 10. Lepas tu saya nak buat dia laju juga. Restoran saya ni, kita boleh deliver laju. So daripada speed, saya kalau boleh nak 7 per 10. Distribution saya tak boleh beat lah. So distribution saya sama je lah macam restoran lain. Restoran lain ada satu cawangan, saya pun ada satu cawangan. So mungkin distribution saya ni sama je lah. Macam saya mungkin rate distribution saya 1 per 10. Okay, sebab saya ada satu cawangan je. So boleh ke macam ni? Jawapan dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab awak akan mati dekat margin profit. Awak takkan boleh nampak unik. Orang tak tahu keunikan awak apa. Dia tengok, nak kata sedap, biasa je. Nak kata murah, okey lah. Tak ada laju sangat, biasa je. Nampak? Ni contoh restoran. So that's why dia macam ni guys. Kalau nak menang, menang terus. Tengok gambar ni. Okay, tengok gambar ni. Saya ada tulis, tengok brand A. Okay, brand A, dia cheap. Bila dia cheap, kualiti dia 4 per 10. Nampak? So, disebabkan dia murah, kualiti ni jangan tinggi sangat. Kualiti ni cukup kualiti untuk orang repeat. Tu je. Sampai tahap, bukannya 5 per 10 4 per 10. Sebab, bila orang nak beli cheap ni, orang memang nak cari benda yang asal boleh, asal selesai je masalah. Ibarat macam basic solution lah. Lepas tu distribution, mungkin dia biasa-biasa je. 3 per 10, brand A. Tengok situ Lepas tu speed dia adalah 4 per 10. Maksudnya lambat. So, dia menang kat mana? Dia betul-betul menang dekat chip kat sini. Betul-betul menang kat chip. Ini betul. Maksudnya jelas. Okey, kau murah. Contohnya Pampers. Pampers pakai buang. Mak ayah pun setuju yang dia akan ada 2 Pampers. Satu Pampers yang memang dia pakai kat luar. Sebab malah nak tukar Pampers. Kalau dia outing anak dia Sabtu Ahad ke. Satu lagi Pampers yang memang pakai rumah. Memang dia tahu anak dia kencing, dia tukar terus. Itu Pampers yang basic solution lah. Pampers yang cheap. So, kita memang ada positioning cheap gila-gila. Lepas tu kita ada pula position yang quality. Tapi quality ni tak naklah biasa-biasa. Kalau boleh quality gila-gila. 9 per 10. Aim for the highest quality sampai awak terpaksa kalah tempat lain. Kalah dekat mana? Awak tak murah, awak mahal. Dan mahal awak bukannya mahal yang agak murah macam 5 per 10. Tak, awak mahal terus. 3 per 10. Dan speed ni lambatkan terus. Betul. Barang quality memang lambat dan mahal. Normal lah orang tahu. Tapi bila awak buat barang, dah lah quality, laju pula tu. So, apa yang kena berlaku? Harga kena mahal gila. Sebab dah lah kualiti. Lepas tu laju. Contoh, saya ambil baju Melayu Omar Ali. Dah lah kualiti gila. Kualiti. Memang macam fit lah memang ni. Siap berapa lama? Siap dalam masa 2 minggu. Wow. Serius lah. Express delivery. Tapi harga double lah. Harga double. Elok-elok 3,000 jadi 6,000. Satu baju. Maksudnya, kalau awak nak aim untuk 2 benda menang, awak kena kalah pula satu benda yang terlampau kalah.
Jadi macam tak balance lah kat situ. Sebab tu nak menang ni pilih satu je. Contoh menang kualiti 90/10, tak payahlah cheap sangat. Biasa-biasalah, macam biasa yang 3/10, 4/10. Speed pun kena slow kan. Distribution ni saya anggap semua orang tak menang kat distribution lah. Sebab distribution ni game jerung. Saya assuming awak bukannya anak Datuk Tan Sri, ada dana 10 juta nak pergi pump kat semua platform, tak adalah. So distribution ni jarang kita menang sekarang. Saya percaya one day awak boleh menang 2. So awak sekarang ni awak menang 1, kalah semua. Saya percaya one day kita boleh menang 2. Menang 2, kalah 2. So kita boleh menang, nampak ni kan? 2, awak boleh kalah 2. Ini saya rasa paling ultimate lah. Maksudnya awak kena decide. Contoh dalam situasi Speedmart dia menang dekat mana? Dia menang dekat sini, chip, dan dia menang pada distribution. Sebab dia dah masuk investment. Macam Lays, jelas kenapa dia boleh masuk banyak negara. Sebab dia tahu, dia memang sedap. Aku tahu aku memang sedap. Dan aku tahu aku boleh masuk market gila-gila, terus pump 1 bilion masuk terus dekat semua supermarket yang ada dekat Indonesia ke, dekat Brunei ke, dekat Malaysia ke, dekat Filipina ke. Sebab dia tahu dia ada kekuatan kualiti tu. Tapi harga mahal gila lah. Harga mahal, rasa kopok paling mahal rasanya. Kan? Antara paling mahal lah. Saya rasa macam Lays ni bila nak beli tu macam, memang terapung lah. Okay, speed tak ada apa sangat lah. Sebab kopok tu dah siap pun. Dan bukannya kopok kena pre-order ke apa, tak ada. Speed ni biasaannya untuk servis. Contoh macam kedai makan. Contoh awak buka workshop. So orang komplain. Bila nak siap, lambat tu workshop tu. Workshop tu memanglah dia murah. Tapi slow, kualiti biasa-biasa tapi murah gila. Macam tu So, point saya adalah, kalau awak nak menang macam brand B, tengok kualiti dia menang. Bila kualiti brand B menang, dia kena kalah dekat chip, kalah dekat speed, kalah dekat distribution. Tengok pula brand C. Okay, brand C pula. Katakanlah, dia menang dekat speed pula. Brand C dia menang dekat speed. Tapi dia kena kalah dekat tempat lain. Contohnya chip, dia tak murah. Dia laju gila. Tapi nak kata tak kualiti, okey juga. Ini maksud saya, kualiti yang biasa-biasa. Maksudnya, awak bukanlah tak boleh nak menang sikit. Tapi jangan menang lebih daripada 7/10. Macam ni lah. Nampak? Ini nak kata menang, tak menang sangat. 7/10 juga. Ini pun 7/10 juga. So, dia tak ada yang dominan. Awak kena ada satu yang super duper dominan. Sebab tu saya kata, mindset dia, awak kena menang satu, kalah semua. Dan kalau katalah awak termenang pun dekat kualiti, macam ni kan, awak nak menang kat speed, tiba-tiba awak terkualiti, itu pun tak sengaja. Tak sengaja. Itu mungkin sebab improvement yang berterusan, dia terjadi kualiti. Contohnya kedai makan. Contoh macam McDonald lah. Kita tak boleh kata McDonald tak sedap. McDonald still ada kesedapan dia. Cuma kita beli bukan sebab dia sedap sangat. Sebab dia laju. Sebab dia buka malam-malam. Sekarang ni, McDonald menang pada distribution dan juga speed. Okay, Brandy pula. Dia distribution padu gila. Tapi yang lain ni dia kena menang juga. Macam ni tak pernah strong lah. Macam Brandy. Tengok macam Brandy ni saya rasa kalau dia masuk market mana-mana, dia boleh mati. Contohnya awak bayangkan chocolate cake moist. Awak jumpa 7-Eleven, awak beritahu saya nak letak dekat semua cawangan 7-Eleven. Boleh ke? Boleh. Tapi boleh bertahan ke tak? Sebab apa? Distribution memang awak boleh menang 9/10. Pump 10 juta. Untuk distribute consignment punya style ke macam mana. Tapi nak kata cheap pun tak adalah murah sangat. Nak beli pun macam tak adalah murah sangat. Nak kata quality biasa-biasa je. Nak kata speed sangat. Speed mungkin sebab awak ni adalah produk. Awak tak adalah kekuatan speed tu. Jadi Brandy ni bahaya sikit. Tengok. Sebab walaupun dia menang pada distribution, dia tak ada dominan tempat lain. So pendapat saya adalah awak kena jadi macam keropok Lays ni. Walaupun dia menang pada distribution, dia still dominan pada quality. Okay, next pula brand E. Brand E ni pula, nampak dia dah bagus. Ini brand yang bagus macam Speedmart tadi. Cheap dan distribution, dua-dua dia menang. Quality dengan speed mungkin kurang sikit lah. Lepas tu brand F, dia menang pada distribution dan juga speed. Distribution dan juga speed. Dan cheap dia kalah, quality dia kalah. Dan ada pula brand yang saya tak tulis kat sini, tapi saya tengah fikir, contoh distribution speed ni saya boleh fikir Speedmart, McDonald. Ni McDonald kan. Yang ni Speedmart. Ada tak brand yang menang pada distribution dan menang pada quality? Ada tak? Ada tak?
Dia menang pada kualiti. Maksudnya kualiti. Ini lah. Keropok Lays lah. Keropok Lays lah. Betul tak? Keropok Lays lah. Yang menang pada kualiti. Okay. So, bila awak dah faham benda ni, guys, sebenar-benarnya, saya ada sediakan satu download yang saya ada explain sebelum ni. Panduan, semua panduan-panduan ni awak ada satu file download. Awak boleh follow video sebelum ni. Saya ada explain kat mana nak download. Okay, sekarang ni bila awak dah faham, saya nak awak isikan benda lah ni. Tengok ya, saya zoom in sikit. Okay, nampak 4 positioning quadrant. Sekarang ni brand awak, apa positioning dia? Masukkan current positioning. Contohnya saya buat, okay, untuk chip mungkin saya 6. Tulislah 6. Untuk kualiti pula, kualiti mungkin saya kualiti saya okey sekarang ni kualiti tapi 7.5 lah. Untuk distribution saya tak ada banyak cawangan, jadi saya memang sama je lah macam orang lain, mungkin 3/10 lah. Speed saya katalah saya buat kedai printing. Sama je lah macam orang lain, saya 6/10. Sama je, nak kata laju sangat tak pun. Ini jujur dia kena jujur. So, nampak tak? Ini current positioning. Tulis je dulu. Okay, sekarang ni kita pergi pula kepada desire positioning. Sebab awak kena faham, benda ni simple je. Tapi tersalah position, murtad terus brand awak. Level dia level murtad, bye. Tahu tak murtad apa? Maksudnya terkeluar agama. Terkeluar Islam lah ibarat dia. Macam awak ada satu brand, tapi DNA branding awak salah. Sebab tu, brand positioning ni, okay, macam ni. Saya ada explain dalam satu video. Saya tulis sekali lagi kat sini. Sale, bawah sekali lah. Sale ini berbentuk 1-to-1. Sale ni bagus, tapi dia antara yang hina sikit. Sebab dia ni kerja penat lah. Tapi dia penting sebab dia adalah oksigen daily. Ni kalau kita buat oksigen dalam kategori oksigen ni dia adalah oksigen harian. Ni sale. Marketing pula adalah equal one to many. Apa maksud one to many? Seorang orang sale boleh approach seorang customer. Kalau marketing pula, seorang orang marketing boleh approach kepada 10,000 customer. Kenapa? Video di FYP, tiba-tiba viral 1 juta. Satu video je boleh menyebabkan 1 juta orang tahu kewujudan video tu, kewujudan produk tersebut. Sebab itulah marketing ni lagi power daripada sale. Dia punya impact dia quadruple, triple, trifecta effect bagai. Sebab marketing ni dia one to many. Kalau orang tu pandai tekan iklan, padu. Satu iklan boleh reach 1,000 juta orang. Tapi sale ni penat. Sale ni macam closing WhatsApp, reply, one to one. Dia biasa macam tu. Tapi adakah tak penting sale? Penting. Kalau tidak, macam mana nak convert? So, sale penting. Cuma sale ni tak sepower marketing. So, marketing ni adalah kita punya oxygen monthly. Sebab apa? Sale penting untuk harian kerana bergerak. Marketing penting untuk bulanan. Bulanan untuk apa? So that setiap bulan kita punya sale ni naik. Sebab marketing akan memberi efek kepada sale. Dan kalau awak stop buat marketing, impact dia lambat sikit. Impact dia 3 bulan. Awak stop sekarang, nanti awak akan nampak sale awak lagi 3 bulan akan drop. Tapi kalau stop sale, instant. Okay, next atas daripada marketing, kita ada pula branding. Branding. Branding ni maksudnya many to many. M to M. Many to many. Kenapa saya kata many to many? Sebab kalau yang ni awak yang promote, branding bukan awak promote, customer yang promote. Banyak customer akan bercakap kepada banyak customer yang lain. Itu adalah branding. Many to many. Ramai orang kepada ramai orang. Sebab dia akan promote, oh bagusnya brand tu, aku dah try jadi. Contoh macam baru-baru ni, baju Katam. Kalau perasan, tahun ni lah, 2025. Ikutlah video ni awak tengok tahun bila kan. 2025 ada satu brand yang viral sikit, nama dia brand Katam. Orang yang promote brand tu. Sebab apa? Dia bagi dia quality. So inilah kuasa branding. Branding yang betul, brand trust yang betul, dia akan buat many to many. Banyak customer cakap pasal banyak customer lain. Efek lagi power daripada marketing. Sebab marketing ni awak yang promote. Sale awak yang promote. Tapi sale one to one. Marketing one to many. Branding, ramai orang kepada ramai orang. Dah bukan level awak yang promote dah. Semua orang jadi duta awak. So yang ni pula, efek dia adalah yearly. Tapi ada satu lagi yang lagi power pada branding. Saya panggil dia sebagai positioning. Positioning ni apa? Positioning ni adalah DNA founder. Sebenarnya macam tu. DNA business owner tu sendiri. Founder.
Sebab kalau awak memang nak deliver produk murah, awak takkan boleh tipu diri awak sendiri. Contoh kita tengok awak punya bisnes, oh ni memang awak memang DNA awak nak jual semurah yang mungkin. So fokus pada murah. So efek dia apa? Efek dia biasanya permanent. Efek dia biasanya permanent. Permanent maksudnya once orang dah kenal DNA brand awak macam tu, dia dah chop. In order untuk tukar, kadang-kadang kena buat brand baru. Sebab orang dah ada stigma terhadap brand tu. Sebab tu positioning ni penting. Kalau saya kata Lay's, keropok Lay's ni adalah keropok yang kualiti, dan selama-lamanya kita akan ingat, oh dia memang kualiti. Tapi kualiti dia dah drop lah. Macam tu pula orang cakap. Contoh brand China. Kita cakap apa? Oh brand China ni kau tengok lama-lama dia murah. Dia ada positioning dia di DNA. Macam brand Jepun lah. Dia jadi culture. Oh kereta Jepun, KK, nampak? So positioning ni dia macam permanent lah. Kalau nak tukar pun mungkin 10 tahun. Satu generasi kot nak tukar. Dia lambat sikit. Sebab tu lah ada setengah mak ayah kita, hospital mana okey, pergi itulah hospital Gleneagle. Dia adalah hospital favourite dia. Tak macam mana dia tahu, sebab kata dulu ayah pergi dulu memang bagus, ada seorang Dr. Sulaiman. Dr. Sulaiman mana pula ni bah. Tapi macam tu lah, maksudnya satu generasi tu akan ingat. Jadi that's why sekarang ni bila awak tengok balik tutorial yang saya nak bagi awak ni, tolong isikan sejujur-jujurnya awak nak position ke mana. Sebab benda ni sangat penting. Dan exercise ni nampak simple je, tapi sebenarnya awak nak menghala ke mana. Awak kena menang satu, kalah semua. Nanti bila investment dah masuk, baru awak menang pada distribution. Ataupun tak payah menang pun pada distribution, optional. Menang satu je. So dalam situasi yang ni, saya boleh letak sini. Oh yang ni saya nak menang dia 9/10. Speed saya mungkin nak lambatkan sikit. Mungkin saya 6, patutlah aku tak boleh nak menang. Aku cuba nak deliver laju. Apa kata aku slowkan sikit, 4/10. Harga pun aku nak mahalkan sikit lah. Aku nak buat harga aku ni 4.5/10. Nak kena mahalkan harga sebab awak nak naikkan kualiti. Mana nak datangnya bajet nak naikkan kualiti tu. Nak pilih tu kain, nak tukar kain ke apa ke, ikutlah apa-apa kan. Distribution sama. So nampak? Jadi exercise ni saya nak awak bincangkan. Borak dengan partner awak. Fikir sehari, 2 hari, kadang-kadang seminggu. Benda simple ni je. Benda simple ni je ni. Nak kena fikir sampai kadang-kadang seminggu. Sebab brand positioning ni adalah long term permanent DNA yang awak nak carry. Awak nak menang kat mana dalam market? Menang pada harga murah, menang pada harga kualiti, menang pada kelajuan, menang pada distribution. Dan bila awak dah faham benda ni, barulah awak boleh buat dengan betul. Dan kalau saya summary kan, sebelum saya habiskan video ni, murah maksudnya awak nak target jadi brand yang paling murah, regardless of apa-apa. Murah, harga murah. Lagi tinggi skor dia maksudnya lagi murah, lagi rendah, contohnya 1/10 maksudnya mahal gila. Awak kena tengok video seterusnya lah. Saya ada explain nanti pasal harga. Kualiti semua orang tahu. Kualiti awak nak menang pada kualiti. Customer satisfaction, customer puas hati gila. Mungkin kualiti ni dah sedut. Contohnya kain ke, quality of service ke, quality after sale, before sale ke dan sebagainya. Itu kualiti. Awak nak deliver pada kualiti. Speed. Speed ni kebiasaannya dia tak apply kepada semua bisnes. Sebab banyak orang confuse pasal speed. Speed ni kebiasaannya business service akan implement speed. Tapi untuk produk, speed ni macam semua produk ada speed yang sama lah. Ibarat by default, speed semua company produk mungkin 5/10 standard. Tapi untuk company service, setuju tak setuju? Kalau saya nak buat renovation rumah, antara orang yang boleh deliver dalam masa sebulan renovation rumah saya siap versus 3 bulan, mana saya nak pilih? Ambil lah yang sebulan. Tapi mestilah sebulan ni ada pro and cons dia. Mungkin mahal, mungkin tak quality. Nampak? So speed ni dia hanya apply kebiasaannya kepada business service. Sebab tu jangan pening. Kalau awak produk macam mana tuan? Saya tak tahu lah produk saya apa. Macam tu sama je lah. Kecuali produk awak ni, produk pesaing saya, kalau delivery, kalau shipping 3 hari. Produk saya confirm 1 hari. Ambil. Maksudnya produk awak ada unfair advantage pada speed. Logistik awak sangat power. Sampai speed awak ni skor tinggi. Itu okey lah. Maksudnya produk ada juga speed. Speed ni adalah berapa cepat barang sampai. Berapa cepat servis tu sampai. Servis tu siap. Itu speed. Jadi speed ni pun ada yang orang menang pada speed. Dan last sekali adalah distribution. Senang ke susah dapat? Boleh tengok ni sekali lagi. Terpaling mudah dapat adalah distribution. Maksudnya senang dapat tak? Banyak tak tempat available benda tu? So cheap terpaling murah, quality terpaling quality, speed terpaling cepat. Terpaling cepat deliver service ataupun produk tersebut. Distribution. So jangan pening-pening kepala, buat exercise ni dan kita akan jumpa pada video yang seterusnya untuk 3 positioning USP yang kita akan keluarkan dalam video
yang seterusnya. Semoga video ni bermanfaat dan ini adalah step pertama anda untuk mengubah. Kalau tersalah pun tak apa. Solat taubat balik, tukar balik semua, buat positioning yang betul. Kalau memang confirm dah tersalah, terpaksa buat brand baru. Sub brand ibaratnya. Okay, jumpa dalam video yang seterusnya. Zaz.